Ketua Dewan Ulama PAS Perak, Ibrahim Zakaria didakwa berbohong apabila tidak menyatakan jawatan yang dipegang dalam borang memperbaharui tauliah mengajar bagi sesi 2024 hingga 2029. Hal tersebut didedahkan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Titi Serong, Asnul Zulkarnain Abdul Munaim. Ibrahim dikesan merupakan antara penceramah jemputan bagi pengajian kuliah bulanan di sebuah masjid di Kuala Kangsar. Turut kantor ialah Setiausaha Badan Perhubungan PAS Perak, Fairuz Hafiz Othman. Ternyata Ustaz Ibrahim tidak menyatakan jawatan yang dipegang dalam Parti PAS Perak dalam borang perbaharui tauliah mengajar bagi sesi 2024 hingga 2029. Saya telah menjalankan semakan rasmi dengan pihak Jabatan Mufti berkaitan status tauliah KDU Ketua Dewan Ulama PAS. Manakala Ustaz Fairuz Hafiz Othman, SU PAS Perak tidak perbaharui tauliah kerana memegang jawatan utama dalam Parti PAS Perak. Mereka ini jelas derhaka dengan titah Tuanku Sultan Perak.